Hello guys, good morning. Okay, so sekarang ni pukul 7 pagi. Memang Hafiz akan pergi keluarkan ayam dalam peti sejuk tu. Ayam beku tu, kita biar dia defrost dekat sini. Okay, setiap kali Hafiz makan benda yang sama je untuk lunch, sup ayam, telur, kadang-kadang letak brokoli ataupun capsicum, tabur garam dan lada. Itu je guys. Okay, so pagi-pagi macam ni Hafiz tak pergi breakfast ke apa ke, lepak 1 jam 2 jam, tak. Hafiz terus mulakan kerja sampai pukul 12 nanti Hafiz masak dan makan. Hafiz tak adanya hawa nafsu yang banyak nak makan tu, nak makan ni, nak letih fikir nak makan apa lagi hari ni, tengah hari nanti. Tak ada guys. Tak rasa bosan pun, sebaliknya Hafiz rasa sangat best. Dan setiap kali makan protein dan lemak sihat macam ni, tak ada energy crash. Boleh maintain tenaga yang stabil sampai ke petang nanti. Okey, berbanding kalau kita makan gula dan kanji yang banyak, kita akan dapat energy crash. Sebab dulu Hafiz biasa makan kanji dan gula, sikit je pun kalori dah banyak. Jadi sebenarnya Hafiz just nak fit nafsu je. Padahal bila kita makan protein dan lemak sihat, kita banyak lagi zat dan nutrien dekat dalam tu. Dan yang bestnya, kita kekal cergas dan stabil gula darah dan energi sepanjang hari sampai ke petang.